على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدواعي للهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، إلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر علمائنا ومشايخنا معلمينا وسيدتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Allah Ta'ala, untuk kita menyambung pada hari ini surah Al-Buruj, surah yang baru, dan kita kembali semula setelah cuti semester yang lama. Selamat datang kepada yang baru. Cuti semester kita sekali cuti macam tak ada kelas terus. Tapi Alhamdulillah dapat kita sambung semula pada pertengahan bulan Dzulqa'dah, dalam keberadaan kita berada dalam bulan-bulan haram. Jadi kita akan membacakan surah Al-Buruj yang mempunyai sebanyak 11 ayat. Kita akan baca keseluruhannya, cuma perbahasannya nanti kita akan buat dua pembagian, ada 22 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك فوز كبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود والله هو الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat yang pertama was-samaa'i dzatil buruj demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang wal yaumil maw'ud dan hari pembalasan yang dijanjikan wa syahidin wa mashhud dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, celakalah kaum yang menggali parit. An-nari dzatil waqud, parit yang dipenuhi dengan api dan bahan bakaran. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum, dan mereka tidak marah dan menyiksakan orang-orang beriman itu, melainkan kerana orang-orang beriman itu pada Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Terpuji. Allazi lahu mulkus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ingatlah Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk orang memisongkan orang-orang lelaki beriman dan perempuan yang beriman, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, mereka akan beroleh azab neraka jahannam
dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang paling besar. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu kepada orang-orang kafir amat berat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah yang menciptakan pada mulanya dan dialah akan mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang mempunyai arasy serta kemuliaan. Fa'alun lima yurid, berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kebinasaan yang menimpa kepada kaum-kaum yang menentang rasul-rasul. Mereka itu ialah Fir'aun wa Thamud, Fir'aun dan Thamud, iaitu kaum Nabi Salih. Balil ladzina kafaru fi takdzib, kan sahaja mereka menolak ajaranmu, bahkan orang-orang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan pendustaan. Wallahu min waraihim muhit, sedangkan Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaan. Bal huwa Qur'anun majid, sebenarnya apa yang kau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, tetapi Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, fi lawhil mahfuz, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada satu tempat yang disebut dengan lawhil mahfuz. InsyaAllah pagi ini kita akan melihat daripada ayat pertama sehingga pada ayat yang ke-11. Ayat pertama hingga pada ayat ke-11, ayat 12 dan berikutnya nanti kita buat pada sesi yang akan datang. Tetapi sebagai permulaannya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan pada peringkat ayat pertama hingga ayat ke-11, ada 3 perkara. Satu berkaitan tentang kalimah al-buruj, yang kedua tentang al-yawmil maw'ud, hari kiamat, dan yang ketiga adalah cerita tentang ashabul ukhdud, ashab al-ukhdud. Ada berapa kalimah ashab dalam Al-Quran? Ini cerita salah satu daripadanya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia ada ashabul kahfi di dalam suratul kahfi, ashabul a'raf, dan juga adanya ashabul aikah. Ini semua yang disebutkan secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran, ada cerita-ceritanya sendiri. Ashabul ukhdud, ashabul kahfi, ashabul a'raf, ashabul aikah. Yang disebut dalam suratul buruj ashabul ukhdud. Ada satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Suhaib Ar-Rumi tentang ashabul ukhdud. 3 perkara ini, 3 tajuk ni yang akan kita tengok satu-satu. Al-Buruj, yang kedua Al-Yawmil Maw'ud, dan yang ketiga Ashabul Ukhdud, daripada ayat 1 hingga 11. Kalimah Al-Buruj yang kita tengok kalau terjemahannya bintang, tapi pada surah-surah sebelum ini Allah sebut dengan An-Najm pun bintang, Al-Kawakib pun bintang. Ni bintang, ni bintang. Tapi apa beza antara Al-Buruj, An-Najm, Al-Kawakib? Memang kecil Ustaz. Semoga kasih tuan lainnya. Ini terang.
plastik Ustaz. Antara tiga, satu dekat sini, dua, ni tiga. Sebelum surah ini, sebelum surah Al-Buruj, kita baca pada surah dalam juz Ammar, adanya tentang An-Najm, adanya tentang Al-Kawakib. Secara istilahnya ini bintang. Ini pun gugusan bintang. Kalau Kawakib gugusan bintang. Gugusan bintang yang kita tengok dia kadang duduk berselerak, kadang dia duduk sebaris. Tapi kalau Al-Buruj, dia adalah satu lingkungan yang berada dalam satu kelompok bintang yang berada dalam aturan Allah. Seolah-olah dia macam jadi macam bumbung begitu. Dia macam ada satu kubu, bawahnya ada bintang-bintang. Tapi kita tak tahulah dan tak nampak Al-Buruj ni di mana. Ada satu keunikan dalam Al-Quran Al-Karim, ayat dalam surah Yasin. Ayatnya ialah wa kullun fi falakin yasbahun. Ini kan ada kalimah falak dekat sini, kan? Kullun fi falakin yasbahun. Ambil daripada sini kan. Maksudnya, dan setiap peredaran yang Allah jadikan itu, dia berputar mengikut aturan Allah. Falak ni kan putaran. Saya nak ada ayat-ayat ibu tengok kat sini. Kullun fi falakin. Tengok huruf kan? Tengok huruf. Kullun fi falakin. Setiap yang Allah jadikan dia berputar. Bukan putaran itu sahaja, putaran huruf. Tengok betul-betul kan? Betul-betul. Setiap putaran bumi itu berada pada aturannya. Allah jadikan dia berputar. Bukan planet dia berputar, huruf pun berputar yang sama. Tengok betul-betul. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Cuba tu balik kan? Sama ke tak sama? Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Terbalik kan kita tak sama. Jadi keunikan ayat Quran yang Allah jadikan, Allah kata setiap planet ni berputar. Rupanya hurufnya pun berputar sama. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Sekarang terbalik kan? Ni kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Sama tak? Sama. Sebab itu ini unik ayat ni dalam surah Yasin. Sebab bila Allah kata dia berputar, termasuk hurufnya pun berputar. Dia berada pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan sebagai daripada rahsia pada huruf dan rahsia pada kalimah Al-Quranul Karim. Kullun fi falakin, falak, al-mufalak. Kullun fi falakin. Macam itulah. Kita ke depan pun sama, kita ke belakang pun sama. Unik pada ayat ini sebab ini menjadi teras utama kepada perjalanan planet di atas kepala kita. Al-Buruj. Jadi ulama sebut Al-Buruj ini adalah satu bumbung yang menaungi dia punya bintang-bintang di bawah. Ataupun ulama lain sebut dia adalah satu istilah yang kita kena tengok mendongak kepala ke atas untuk menunjukkan tingginya. Buruj. Buruj. Bangunan tertinggi di dunia pun disebut dengan Burj Khalifa Dubai. Burj. Untuk menunjukkan dia merupakan satu benda yang kita kena tengok bukan dengan kepala ke bawah, kepala ke atas. Mendongak kepada tingginya dia. Kalau kita tengok pada masa, kalau kita mengikuti sebelum ni, dalam masa Amerika tengah perang, Amerika dengan Israel tengah perang dengan Iran, dalam masa yang sama bulan 4 dihantar 4 orang untuk pergi orbit ke bulan. Misi Artemis 2. Dia buat laluan yang sama pada masa Apollo naik dulu serap ke bulan, dia pakai laluan yang sama. Dia berada pada satu pecah rekod itu hari, manusia yang berada pada kedudukan paling jauh daripada bumi. Dia pergi belakang bulan.
Yang dulu mendarat kat bulan, dia pergi belakang bulan. Jadi dia tengok bumi daripada bulan. Dia tengok bumi daripada bulan dan dia melihat fenomena gerhana ketika dia berada di bulan. Tahu lah macam mana keadaannya. Dia kata mesti Artemis dulu, 3 lelaki, 1 perempuan, 3 mereka, 1 Kanada. Dia berada pada kedudukan di belakang bulan yang gelap. Dia dapat ambil gambar bumi daripada jauh. Gambar tu dikongsikan hampir ke seluruh dunia. Gambar tu viral sungguh. Dia snap daripada belakang bulan. Belakang bulan yang gelap. Kita nampak bulan yang terang daripada bumi, nampak bulan begitu terang. Belakang bulan kita tak nampak. Dia pergi belakang bulan. Kita pun tak tahu belakang bulan tu belah mana. Sebab susahnya dia, sebab bumi berpusing dan bumi bergerak. Dia berpusing dan bergerak. Jadi bulan punya cerapan tu dia pusing, itulah. Jadi kalau secara hakikatnya kita akan boleh tengok dia macam benda bergerak di atasnya. Kullun fi falakin yasbah. Yang Allah aturkan. Ada masa dia keluar daripada garisannya, maka berlakulah gerhana bulan, maka berlakulah gerhana matahari. Tapi satu benda yang menaungi adalah kalimat al-buruj. Was-sama idzatil buruj, langit yang menempatkan al-buruj. Wal yaumil maw'ud. Ini dekat sini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan 3. Al-yaumil maw'ud, al-yaumil mashhud, satu lagi adalah syahid. 3 kalimah ada dalam surah. Walaupun dalam ayat suratul Buruj menunjukkan kepada al-yaumil maw'ud, iaitu merujuk kepada hari kiamat, tapi bila kita baca ayat seterusnya, wa syahidin wa mashhud, wa syahidin wa mashhud. Hadis Nabi sebut dalam riwayat Imam Tabrani, hari kiamat, hari Jumaat, hari Arafah. Hari Arafah itu disebut dengan yaumul mashhud dalam matan hadis. Hari Arafah yang kalau ikut tarikh, nanti kita tengok pengumuman 1 Zulhijjah sama ada jatuh pada 18 hari bulan minggu depan atau sebaliknya. Dia bukan umum raya haji kan. Dalam negara kita dia umum 1 Zulhijjah jatuh bila. Untuk memastikan nanti puasa hari Arafah adalah ikut di sini, ikut di mana kita berada. Tak payah bergaduh lagi setiap tahun. Saya nak puasa ikut Mekah, dia ikut sini. Gaduh tak tahu. Tu je kita puasa tak juga. Sebahagiannya nak puasa kita, saya nak puasa ikut Mekah ke saya nak puasa ikut Malaysia? Itu satu. Yang kedua, saya nak doa ikut Mekah ke saya nak doa ikut sini? Tajuknya ulama kata paling senang, tubuh badan kamu berada di mana? Tubuh badan kamu berada di sini, maka kamu puasa di sini. Yang kedua, kamu tengok terbit matahari dekat mana? Dekat Malaysia tercinta. Tapi ustaz, boleh tak saya nak ikut Mekah? Silakan. Saya nak doa ikut waktu Mekah? Silakan. Saya nak puasa ikut sini? Silakan. Saya nak puasa 1 sampai 9? Silakan, tak ada masalah. Kita punya raya pun tak ada lagi. Raya sekampung pun tak ada lagi. Johor tahun istimewa sebab dia selajak antara raya je. Asbab daripada Allah, Nabi sebut al-yaumul maw'ud, hari dijanjikan, dan kemudian hari yang disaksikan, merujuk kepada hari kiamat, hari Jumaat dan juga hari Arafah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi, al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumul Arafah wa syahid yaumul Jumaah. Jadi ayat selepasnya al-yaumul maw'ud wa syahidin wa mashhud. Syahid itu merujuk kepada hari Jumaat, mashhud itu merujuk kepada hari Arafah, kerana hari yang disaksikan. Kita akan berada pada satu saat di mana dalam satu tempoh waktu semua berada dalam keadaan berharap dan memohon keampunan dari Allah. Yang pergi haji berwukuf di pada Arafah, yang tak pergi haji melaksanakan ibadah puasa. Jadi semuanya, boleh katakan semua umat Islam terlibat dalam ibadah pada satu tarikh yang begitu istimewa. Sebab itu saya kongsikan pada ayah ibu sekalian, mungkin ada yang dah dengar. Ada satu amalan yang
Maulana Ahmad Lutfi Muharram kongsi salah satu amalan yang kita boleh baca setiap kali selepas sembahyang supaya kita boleh dapat pergi haji dengan asbab amalan ini adalah melazimi ayat 27 dalam suratul Fatah. Ini Maulana Ahmad Lutfi sebut ayat 27 suratul Fatah. Cuba buka dalam Quran ayat 27 surah Al-Fatah. Baca setiap kali selepas sembahyang. Tapi baca ni macam mana saya tunjukkan. Sebagaimana yang beliau ijazahkan pada masjid. Ayat 27 dalam suratul Fatah. Jumpa tak ayat ni? Cuba buka sekejap. Jumpa ayat ni? Buku surat berapa? 511 ayat 27. Ayatnya bermula dengan laqad sadaqallah. Ayat 27 surah Al-Fatah. Betul, laqad sadaqallah. Siapa belum jumpa? Ayat 27. Dah jumpa? Okey. Baca setiap kali lepas sembahyang macam ni kaedah dia. Ayat dia dibaca, ni Maulana Ahmad Lutfi sebut. Untuk kata dia, satu kena keazaman yang kuat. Yang kedua, ini menjadi amalan para ulama supaya pada akhirnya dia dapat pergi haji. Macam mana cara? Allah punya tentulah. Allah punya tentukan lah. Ini salah satu. Dia kata begini. Kita baca selepas sembahyang, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ulang balik. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ulang balik. Ayat yang saya ulang ni kena ulang sebanyak 7 kali. Habis 7 kali, terus dia sambung fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Boleh? Yang last sekali. Yang last sekali. Yang ulang 7 kali daripada la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. ulang balik. تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Yang tu ulang 7 kali. Habis tu barulah kita selesaikan ayat ini. Dan beliau kata lazimkan setiap kali selepas sembahyang. Yang kita ulang 7 kali itu apa maksud dia? Tadkhulunnal masjidal haram. Nescaya kamu akan dapat masuk ke dalam Masjidil Haram insya-Allah dengan kehendak Allah, aminin dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum, apa? Mencukurkan kepala kamu, wa muqassirin, memendekkan, la takhafu. Itu maksud ayat itu. Maksudnya lam dekat situ. Pasti kamu akan dapat masuk Masjidil Haram. Ini ayat ini diamalkan setiap kali selepas solat. Baca ayatnya sekali, tapi yang tengah-tengah tu 7 kali. Boleh faham? Dah habis? Saya dah dengar penerangan betul tu. Jangan salah di punya penerangan. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, amalan-amalan seperti ini perlu untuk kita dapat panduan daripada guru. Dia kata begitu, ijazahnya begitu, maka kita bacalah begitu. Kalau kita baca tak cukup 7, nanti ibu-ibu nanti kena marah dengan doktor kalau makan ubat. Ubat ni kena makan sebelum makan, kita makan selepas makan. Ubat ni kena makan 3 dos, kita makan 2 dos. Demikianlah nanti dia punya sunnatullahnya untuk kita amalkan. Selamat beramal. Dan saya ijazahkan kepada semua untuk diamalkan. Maka ayah-ayah, ibu-ibu jawab, kami terima.
kami terima. Mobil tu. Oh, Arab ni bahasa Arab kat sini. Habis. Mobil tu. Boleh ya? Jadi sementara saya teringat tentang antara amalan yang pernah didasarkan oleh Maulana Ahmad Lutfi Muharram ketika dia membahaskan tentang bab haji. Dia ada sebut, sebab ada orang tanya kepada dia, Ustaz, ada tak amalan-amalan yang boleh kita baca dalam pergi haji? Dia terus sebut benda ini. Saya benda-benda ini antara benda yang kalau dia terus masuk ke kepala. Jadi kemudian kita ingat tu, dia cerita satu-satu tu saya tu ingat betul. Jadi kita terus buat antara benda yang kita cari jalan dan kemudian kita terus amalkan. Selamat beramal, mudah-mudahan kita dapat kekuatan untuk istiqamah. Soal macam mana Allah nak bagi jalan kepada kita itu serah kepada Allah. Walaupun peraturan sering berubah dari masa ke semasa. Al-yawmil maw'ud, hari kiamat, wa syahidin wa mashhud. Hari di mana kita akan disaksikan. Kalau kata dalam hadis Nabi, al-yawmil maw'ud, hari kiamat, wa syahidin, hari Jumaat, mashhud adalah merujuk kepada hari Arafah. Hari Arafah dan juga kita berpuasa di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu yukaffiru as-sanatal madiyah dan juga ba'da, setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Nanti kalau ada masa sempat untuk kita khatamkan, ada masa 9 hari bulan Zulhijjah ketika kita di sini, ada masa kalau dapat kita khatamkan, usahakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 9 hari bulan Zulhijjah sebanyak 1000 kali. Yang penting 1000 cukup sebelum sampai berbuka puasa. Mudah-mudahan. Bagilah ikut tu semayang. 200. Ustaz, saya tak biasa 200, saya biasa 500. Silakan. Saya kalau 200 ni saya ngantuk, Ustaz. Saya biasa 1000 semua. Depan saya ni semuanya ahli zikir. Amin. Jangan cakap tak itulah Ustaz. Amin. Depan saya ni semua ahli zikir. Dia bukan ahli terkejut tapi ahli tahajud. Amin. Amin. Banyak pula aminnya. Jadi asbab itu untuk kita amalkan dan zikir itu kita cukupkan bilangannya pada masa 9 hari bulan Zulhijjah. Masuk bahagian ketiga tentang Ashabul Ukhdud. Nanti kalau ada masa panjang umur kita bahaskan Ashabul Kahfi, Ashabul A'raf, Ashabul Aikah. Ashabul Kahfi semua tahu ceritanya secara umum. Ashabul A'raf ni siapa? Ashabul A'raf, dia dibangkitkan pada masa hari kebangkitan, dosa dengan pahala dia sama banyak. Ashabul A'raf, dia disebut dosa dia banyak, pahala dia banyak. Dia cemerlang, sembahyang berjemaah cemerlang, baca Quran cemerlang, zikir cemerlang, mengumpat first class, mengata orang memang terbaik, semua mencuri dia first class, semua benda dia buat. Jadi pahala dengan dosa dia sama banyak. Ulama sebut Ashabul A'raf, ada pertimbangannya macam mana yang disebut wanada Ashabul A'raf. Dalam Al-Quran pun ada satu surah namanya Suratul A'raf. Baik, kita nak cerita tentang Ashabul Ukhdud adalah penggalian parit. Kalau kita tengok ayat selepasnya itu, qutila Ashabul Ukhdud an-nari zatil waqud. An-nari zatil waqud, dia buat penggalian parit dan kemudian dinyalakan api. Tahun kelima Hijriah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, tahun kelima. Ibaratnya peta Madinah begini kan? Peta Madinah saya buat tegak begini. Peta Madinah. Dekat sini Yahudi duduk sini. Yahudi duduk kawasan selatan. Umat Islam dengan Rasulullah dekat sini. Ini belah utara, Yahudi sebelah selatan. Ini peta Madinah. Umat Islam duduk utara, Yahudi duduk selatan. Kenapa Yahudi duduk belah selatan? Sebab dia jaga pintu perdagangan. Rasulullah hijrah, dia dah sampai dulu, Yahudi dah sampai. Tahun kelima Hijriah, belah utara dilanda satu ujian besar kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemarau, makanan tak sampai dan umat Islam berada dalam kesusahan.
berita umat Islam tengah susah ni sampai ke pengetahuan Yahudi. Sukalah dia. Maka dia kata, ini saat paling bagus untuk kita pergi serang orang Islam. Dibawa 3 kabilah. Satu kabilah kufar Quraisy. Yang kedua suku kabilah Bani Ghatfan. Dan yang ketiga dia ajak suku kabilah Bani Sulaim. Dia nak serang sendiri, dia bimbang kalah. Dia sendiri ada 4 kabilah, Quraisyah, Qainuqa, Mustalik, Bani Nadir. Dia ajak 3 kabilah lagi berpakat. Akhirnya mereka berjaya menghimpunkan seramai 10,000 orang. Untuk apa? Ini saat paling bagus untuk kita serang Muhammad dengan orang Islam. Dia tengah susah ni. Nabi mesyuarat, barang tak ada, tentera kurang, persenjataan kurang. Mesyuarat nak fikir macam mana ada 10,000 nak serang kita dalam keadaan kita tengah susah. Dia bergerak daripada selatan nak naik ke atas. Datanglah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, bukan Salman Khan. Salman Al-Farisi kata, ya Rasulullah, boleh aku bagi satu cadangan? Kita senjata kurang, tentera kita kurang semua benda. Tapi saya nak kemukakan satu strategi. Mereka tak kuat strategi, tapi kita ada strategi. Nabi kata, strategi kamu apa? Kita gali parit. Gali parit 5,000 hasta, bersamaan dengan 7 km secara manual. Dan kemudian lepas 10 hasta dalam 10 hasta. Kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, strategi ni buat satu laluan darat ni musuh tak pernah guna pakai. Dia kaya dengan senjata, dia kaya dengan semua, tapi dia tak kaya dengan strategi. Buat satu laluan darat. Cadangan datang daripada siapa? Salman datang daripada mana? Farsi. Buat satu laluan darat. Ini dia dah kaji. Sehebat-hebat parit yang kita gali ni secara manual, kuda sehebat-hebat kuda perang yang boleh pecut dengan laju pun tak akan boleh lepas punya parit ni. Nabi terima cadangan itu. Musuh datang macam ini, gerak begitu ke arah utara. Sekali jumpa parit, jam semua. Kata mereka, ini strategi apa ni? Macam mana kita nak masuk? Cadangan itu datang daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun mereka dapat himpun seramai 10,000 orang, selang ini tahun ke-5 Hijriah. Kalau ayah-ayah ibu sekalian mengikuti secara dekat antara perang Amerika dengan Israel dan Iran, Iran tak ada senjata yang canggih, tapi Iran kaya dengan strategi. Sampai hari ini Iran pegang je Selat Hormuz. Itu je senjata dia. Strategi yang bertukar menjadi senjata. Selat Hormuz ni kecil. Jadi bila Iran kuasai, Amerika jam. Saya dibawa dalam satu sesi analisa geopolitik dengan analisis ekonomi 2 minggu lepas dengan satu agensi IRIS. Dia buat kajian macam mana perkembangan ekonomi kita. Dia cerita geopolitik ni, Selat Hormuz ni kecil je. Iran tak kaya dengan senjata, tapi Farsi punya tamadun kaya dengan strategi. Dia pun berhak untuk mempertahankan kedaulatan. Orang berkata kita, boleh ke saya sokong Iran? Iran kan Syiah. Kita bukan sokong Syiahnya, kita sokong dia mempertahankan kedaulatan negara dia. Dan dia berhak untuk mempertahankan kedaulatan negara dia. Peraturan negara dia, suka hati dia lah. Dekat rumah kita sebagai contoh, ayah-ayah ibu sekalian, kat rumah kita sendiri, kita ada peraturan kita sendiri. Kalau malam lampu tutup pukul berapa, lampu mana yang nak buka, lampu anjung buka ke, lampu tidur yang mana, kemudian bangun tingkat mana nak buka, tingkat mana nak tutup. Tiba-tiba tetamu datang, saya nak ubah peraturan kat rumah awak ni. Kau siapa? Itulah yang Donald Trump buat kepada Iran. Kacaulah dia nak buat sendiri dan dia mempertahankan kedaulatan dia. Jadi
dia tak puas hati dengan strategi Iran. Iran pegang strategi kuasai Selat Hormuz. US datang, dia buat nama dia blockade. Blockade-nya apa? Selat Hormuz ni dah kecil macam ni, Iran sekat dekat sini, dia blok dekat sini. Jadi sekarang ni kapal nak lalu kat Selat Hormuz kena lalu 2 blok. Dan untuk maklumat ibu ayah ibu sekalian, dalam analisa dekat pasaran, selain daripada harga barang melambung dengan minyak naik, cukai maritim ni kapal lalu ni semua kena bayar laluan. Cukai maritim dekat pasaran, kalau ayah ibu nak tahu, naik sebanyak 600%. Macam mana minyak nak sampai pada kita dalam keadaan yang stabil? Kapal yang nak lalu tu asalnya daripada 150% naik ke 600%, kena lalu 2 ni. Kena lepas dengan Iran, lepas Iran kena lepas dengan US pula. Daripada banyak kapal yang lalu, cuma yang lepas dalam tempoh 5% sahaja. 5% saja yang lepas. Jadi saya kata kepada kawan-kawan, saya ulang balik, bersyukurlah kita tidak jadi Perdana Menteri. Sebab ibarat macam dalam kelas, dalam dunia punya ni, susahnya yang jadi Perdana Menteri sekarang ni, susahnya saya nak cerita realitinya. Kalau dalam kelas, suka hati kita lah nak kawan dengan siapa. Amerika dengan Israel, Amerika dengan Israel jadi abang besar dalam kelas. Dia pun cakap pada kawan-kawan lain, aku yang tentukan kawan kau siapa. Kalau aku tahu kau kawan dengan, dalam kelas tu ada China pula. Kalau aku tahu kau kawan dengan China, aku potong begalan kau. Kita kata, kita tak boleh macam tu, kita kawan semua. Kau musuh dengan dia, musuhlah. Aku kawan dengan semua. Itulah yang cuba dijalankan oleh kerajaan pada masa sekarang. Susahnya nak menangani perkara ini. Jadi seolah-olah kawan dengan China tak boleh. Kawan kena kawan dengan dia punya kawan. Jadi susahnya kata BMX sebagai contoh, kita kawan dengan semua. Kata BMX dalam situasi sekarang, saya kata pada kawan-kawan, bersyukurlah kita tak duduk dekat kerusi negara ni. Peningnya kepala. Jadi kawan dengan sini pun salah, kawan dengan sini pun salah. Jadi dia pun keluar statement, kata dia, kita kawan dengan semua orang. Dengan China pun kita kawan, dengan US pun kita kawan. Cuma kita tak kawan dengan Israel. Awak nak kawan-kawan yang lain, pulanglah, suka hati. Tak kisah. Jadi kalau kita kata begitu dan begini, saya kata pada kawan-kawan, hebatnya kita pandai mengulas. Tapi cuba kita duduk dekat kerusi dia, apa kita nak buat dalam situasi pada hari ini. Sebab itu minyak yang sampai ke tempat kita ni dalam keadaan yang amat terhad. Saya pergi ke PTP beberapa minggu yang lalu, Tuan Haji Taizan. Saya tanya Tuan Haji macam mana kesan daripada Selat Hormuz kena tutup, sedangkan bisnes utama PTP kapal melaut. Dia tak terkesan langsung masa Covid. Tapi kata dia, Ustaz, PTP kami kena guna pakai diesel sebulan 2 juta liter. 2 juta liter sebulan untuk loading kontena. Kapal sampai, lori yang angkat ni, satu kren ada 10 lori untuk loading kontena bawa. Jadi lori yang bergerak dalam pelabuhan ni semua pakai diesel. Kami kena guna pakai 2 juta diesel liter, 2 juta liter diesel sebulan. Saya dengar dia cakap macam tu, saya angkat tangan, syukurlah aku masih ada dalam keadaan yang lebih baik, tak berada pada keadaan ni. Dan masa yang sama kita doakan dia juga. Dia kata kena potong 20% operation. Sebab itu untuk maklumat ayah-ayah sekalian, bila dibuat analisa ni, jangan tengok kesannya sekarang, tapi tengok kesannya menjelang 3 tahun akan datang selepas perang. Tapi masalahnya sekarang ni yang semua orang tak dapat jawapan adalah perang ni habis ni bila? Tak tahu. Sekarang ni Gencatan Senjata dah masuk ke minggu keempat. Saya cerita dalam kuliah subuh pagi tadi betapa pentingnya Sayyidina Osman Nabi hantar masa perjanjian Hudaibiyah. Sebab Nabi tengok antara orang-orang yang musuh boleh dengar cakap dia, musuh boleh ikut cakap dia, Sayyidina Osman.
Dalam banyak-banyak orang yang Nabi pilih ni je kalau dia pergi cakap dengan musuh-musuh hormat. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni, US punya wakil siapa, Iran punya wakil siapa, paling penting, perwakilan tu paling penting untuk musuh boleh dengar cakap dia. Kalau setakat hantar wakil, musuh tak nak tengok muka dia, membazir dia tau. Kita belajar daripada siasatnya Rasulullah. Walaupun perundingan pertama Pakistan datang tawarkan diri, tak apa, aku jadi orang tengah. Pakistan tawarkan diri buat kat Islamabad. Datang dua-dua delegasi. Apa kesannya? Hasilnya zero. Tak ada. Amerika minta tak masuk akal, Iran kata aku tak pernah percaya dengan rundingan dia. Betul tu? Balik. Sekarang ni nak buat rundingan kedua. Jepun pula datang. Jepun kata aku tawarkan sebagai orang tengah. Kenapa masing-masing tawarkan diri sebagai orang tengah? Sebab masing-masing terjejas dengan ekonomi yang ada. Dia nak jadi orang tengah supaya boleh settle cepat, dia nak jalan macam biasa. Tapi dua-dua ni nak, tak ada maknanya. Sebab itu, analisa akhir yang saya hadir pada masa itu, yang berperang sekarang ni bukannya Amerika dengan Iran, tapi yang berperang sebenarnya Israel dengan Iran melalui Amerika. Dan satu lagi maklumat saya kongsi. Short form dia INEC. Ni tengah berjalan. I ni India, M ni adalah Middle East Europe, Middle East Europe, C ni koridor. Israel lantik India sebagai orang tengah untuk satukan Middle East dengan Europe, nak buat satu jajaran, angkat pelabuhan Haifa dekat Israel sebagai pelabuhan utama di dunia. Orang tengahnya yang menjalankan perkara itu India. Jangan percaya dengan India, negara India. Sebab satu-satunya Perdana Menteri yang pergi lawat Israel, Perdana Menteri India yang sekarang. Sekali balik kita kata apa dia buat? Sekarang ni dia tengah buat macam ni. Jadi negara Arab ditawarkan. Arab Saudi tutup ruang udara 2 hari lepas. Kuwait tutup ruang udara, kata di US tak boleh lagi. Kata dia cukuplah, aku dah rosak banyak dah sebab kau. Dia kena serang banyak kali dengan Iran. Iran pandai, Iran boleh serang pengkalan-pengkalan dekat Timur Tengah. Satu je tujuan dia, tunjukkan kepada seluruh dunia, ni negara Arab punya base. Kau nampak? Ini geng Amerika, ni geng Amerika, ni geng Amerika. Itu je tujuan Iran. Saya kata tadi, dia kaya dengan strategi, dia tak kaya dengan senjata. Bila kaya dengan strategi, habis. Walaupun senjata kau hebat, strategi ke laut memang harus tu. Jadi sebab itu pada akhirnya dia buat satu lagi. Ni jajaran Israel nama dia, India Middle East Europe Corridor. Dia nak buat laluan pelabuhan, dia nak centerkan pada akhirnya semua orang akan pergi ke pelabuhan Haifa dekat Israel. Saya tak cerita lagi antara jajaran Israel dengan Turki. Turki dengan kita baik, tapi dengan Israel dia baik juga. Adakah semudah boleh kita kata, oh ini Erdogan dengan Benjamin Netanyahu tak guna pro-Israel? Nanti dulu, faham isunya dulu. Di tengah collaborate dengan Israel buat pipeline gas dengan minyak. Kata Erdogan, sementara kapal laut ada masalah, aku dengan Israel nak buat satu projek, buat pipeline, jadi minyak dengan gas lalu satu pipeline. Semua negara nak pakai pipe ni bayar pada aku. Jadi sekarang ni ayah-ayah ibu sekalian, siapa yang kaya dengan strategi dia menang. Tapi Iran kita tengok luar biasa. Orang Farsi yang bertahan dengan strategi. Sampai sekarang dia pegang Selat Hormuz. Macam itulah Donald Trump. Tapi Donald Trump ni bagus, dia bercakap setiap hari. Orang gila memang macam tu. Sebab dia akan bercakap. Tapi masalahnya, dia ni bercakap akan mengubah sentimen pasaran. Mengubah sentimen pasaran, dan kita akan baca dalam keratan-keratan apa, kita pun baca. Pelapor mengambil langkah berhati-hati. Sebab kita tak tahu besok dia nak cakap apa. Tapi satu perkara adalah, ayah-ayah ibu sekalian, daripada mula perang sampai sekarang, Donald Trump dengan keluarganya berjaya meningkatkan aset kekayaan kepada 350%. Dia kaya sungguh. Dia makin kaya. Rakyat dia makin sengsara. Dia makin kaya. Israel pun tengah dilanda
kehabisan bajet. Beginilah dia kehabisan bajet, mereka kena pump bajet lagi untuk bagi senjata. Dewan Senat tak luluskan. Dewan Senat ni pula akan ada pilihan raya hujung tahun ni. Itu ada di punya inilah peraturan-peraturan dia. Parlimen kita bersidang, ubah parlimen setiap kali 5 tahun. Di mereka lain, di mereka presiden punya pilihan 5 tahun. Dia ada Dewan Senat. Dewan Senat dia 2 tahun sekali. Jadi semua tak nak undi. Sebab hujung tahun ni dia orang nak pilihan raya. Kalau dia undi pergi perang, nanti orang tak undi dia. Politik tetap mengatasi di Amerika. Jadi kita tunggu je lah, tengok apa akan jadi. Sebab kalau kita kata masalah yang sangat rumit, kerajaan pada hari ini, kerajaan yang ada pada hari ini sedang bertungkus lumus habis daya upaya untuk memastikan pada akhirnya sampai ke bawah. Itu je jalan yang di tengah nampak boleh buat. Jalan lain mungkin lebih worse, lebih teruk. Dan itu ruang yang sedia ada. Tapi masyarakat kita hanya tahu satu dan cemerlang dalam bab itu. Apa dia? Kritik tanpa faham isu. Itu paling best. Bila kritik tanpa faham isu itu paling best. Sebab dia kata kritik je. So ujungnya kita ada dah panjang kritikan ni. Awak kritik apa ni? Tak, saya buat yang tahan-tahan saya sambung ni. So ujungnya kita akan kritik benda yang kita tak faham. Jadi bila asbab-asbab perkara ini harus difaham dalam konteks betul. Bukan kita menyokong sebahagian tindakan dan melihat, tapi kita melihat senario yang ada pada hari ini. Dan apabila kita tengok orang lain punya susah dalam keadaan hari ini, kita masih angkat tangan syukur pada Allah. Dalam keadaan kita masih boleh makan, syukur pada Allah kita masih boleh buat aktiviti macam biasa, tak terjejas pun. Walaupun kita kata minyak pakai budi yang kadang-kadang habis budi macam tak berbudi. Minyak isi orang lain, berbudilah orang lain. Satu orang Bangladesh dah kena tangkap gunakan sedikit IC pula. Kena denda RM10,000. Jaga-jaga IC sekarang, mahal IC sekarang. Bila Kementerian Dalam Negeri umumkan mula 1 hari bulan 6 semua kena buat IC baru. IC baru pula. Tapi dia kata ya IC yang lama jangan tukar dulu, nanti kata dia kaunter penuh. Tenang dulu lah. Itulah sedikit perkembangan yang kita kena ambil cakna supaya kita boleh faham sesuatu isu. Ashabul Ukhdud adalah satu kelompok di mana satu orang raja, Suhaib Ar-Rumi, meriwayatkan hadis ini. Sahabat Nabi ni dia kena tawan dengan tentera Rom. Punyalah lama sampai nama dia dinisbahkan dengan Ar-Rumi. Rom tu bila dia balik ke Mekah, rambut dia perang, muka dia jadi lain, dah macam orang Rom. Akhirnya gelaran itu kekal terpakai untuk dia, Suhaib Ar-Rumi. Sadhayaba, Suhaib Ar-Rumi. Dia meriwayatkan hadis yang panjang tentang Ashabul Ukhdud. Dia kata Rasulullah pernah cerita kepada kami dulu sebelum zaman kamu. Saya cuba ringkaskan sehabis mungkin. Ashabul Ukhdud ni kisah dia panjang, hadis dia panjang. Dulu zaman sebelum kamu, kata Rasulullah, ada satu orang raja yang zalim. Dia tidak beriman kepada Allah. Dan dalam istana ni dia ada seorang ahli sihir. Ahli sihir ni dah tua. Suatu hari dia cakap, tuanku, buatlah satu pemilihan supaya ada pengganti kepada saya. Jadi lepas saya bersara besok, adalah satu orang pengganti. Namanya succession planning, pengganti. Jadi raja pun kata betul juga ya. Besok kau mati, siapa pula nak jadi ahli sihir negara? Jadi buatlah pemilihan, kumpulkan semua pemuda-pemuda. Kata ahli sihir negara, saya tak nak yang tua-tua, saya nak yang muda-muda. Kumpul, buat sesi tapisan. Akhirnya satu orang pemuda terpilih. Dia terpilih. Tugas dia setiap hari senang, datang istana, belajar ilmu sihir dengan ahli sihir negara, petang balik. Hari pertama dia datang. Ketika dia dalam perjalanan pergi ke istana untuk belajar ilmu sihir, dia lalu rumah seorang abid, seorang ahli ibadah. Dan abid ni sedang berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dia berhenti, dia dengar. Kemudian dia dekatkan diri dia sampai telinga dia dekat dinding rumah tu. Kata dia, baca apa ni? Dia ketuk pintu, dia tak puas hati, dia ketuk pintu. Kamu sedang baca apa? Jemput masuk ke dalam. Dia belajar, tertarik, akhirnya lupa. Saya kena pergi ke istana. Hari pertama dia dah kena marah. Hari pertama dia kena marah sampai istana. Raja kata, kau ni hari pertama dah lambat.
Kata dia, minta maaf lah, saya terlewat. Habis belajar, dia balik singgah rumah Habib. Sampai rumah Habib, dia balik ke rumah. Jadi bermula daripada hari itu, setiap hari dia akan singgah 2 tempat. Singgah rumah Habib, pergi belajar sihir kat istana. Setiap kali dia balik, ibu dia marah. Dia cakap kepada Habib ni tadi, susah juga saya ni. Sampai istana saya kena marah lambat. Bila balik saya singgah rumah kamu, mak saya marah sebab lambat. Kata mak dia, beginilah, kalau pergi ke istana, cakaplah ada urusan kamu di rumah. Kalau kamu balik kalau kamu balik ke rumah Habib, kenapa lambat? Cakaplah kamu lambat habis di istana. Sebab daripada itu akhirnya dia dapat menguasai dua-dua ilmu. Tapi sekarang ni dia tak tahu mana satu ilmu yang betul. Belajar ilmu sihir, belajar ilmu dengan Habib. Suatu hari Allah uji dia, ada satu binatang yang menghalang di tengah jalan. Orang semua tak boleh lalu. Dia ambil sebiji batu, dia kata, ya Allah, kalau betul ilmu yang aku belajar dengan Habib ni betul, dengan namamu ya Allah, tolong matikan binatang ni. Dibaling, baca bismillah, dibaling. Mati binatang itu. Bila mati binatang itu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia hakul yakin daripada ainul yakin dengan ainul yakin. Sekarang dah berat sebelah. Oh, ilmu ni yang betul. Habislah dia belajar dua-dua. Satu hari si ahli sihir dia kata, oleh kerana kau dah habis belajar, nak test lah, test ilmu kamu ni. Kat istana kami ni ada satu orang yang buta. Lama dah dia buta. Cuba kau sembuhkan dia. Pemuda ni angkat tangan, ya Allah, dengan berkatmu sembuhkanlah dia. Dengan izin Allah sembuh. Kata ahli sihir tadi, hebat ilmu sihir kau ni, aku dah cuba banyak kali tak dapat. Kata si pemuda ni terlepas pula, dia kata, yang menyembuhkan bukan aku, yang menyembuhkan Allah. Itu siapa? Habis dia kena tangkap. Maka bermulalah episodnya. Kena tangkap, kena tanya kamu belajar dengan siapa? Kata dia begitu dan begini. Habis dah pesan, apa jadi pun jangan sebut nama dia. Dia ditangkap, dia diseksa, akhirnya keluar. Saya belajar pada seorang Habib. Habib itu dicari oleh pegawai istana, ditangkap dan dihukum gergaji belah dua dalam hadis daripada kepala sampai ke bawah. Maka raja ni kata, kau tak layak untuk jadi ahli sihir negara. Dia ambil satu kumpulan dan kemudian hantar dia dekat puncak gunung. Sampai atas puncak gunung, kau campaklah budak ini balik supaya dia mati. Satu pasukan pergi hantar. Sampai pergi puncak gunung, semua tergelincir mati, tinggal dia seorang balik. Raja kata, mana pergi yang lain mati, tinggal kau seorang. Ambil satu lagi kumpulan, hantar dia ke tengah laut. Sampai tengah laut, campak dia tengah laut supaya dia mati. Sampai ke tengah laut, perahu terbalik, semua mati kecuali dia seorang. Raja kata, macam mana nak matikan kau? Kat sini kata pemuda ni tadi, nak matikan aku satu syarat. Kumpulkan semua penduduk negeri, panggil satu orang pemanah. Aku akan ajarkan kepada dia apa dia nak baca. Jadi raja ni sebab nak tengok pemuda ni mati, ikutlah cakap dia. Kumpulkan semua orang. Panggil satu pemanah. Ikat aku betul-betul di khalayak ramai. Panggil satu orang pemanah. Masa kau tarik panah, nak panah tepat kat jantung aku, kau kena baca dengan kuat. Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini, matikan dia. Kau baca dengan kuat supaya orang lain boleh dengar. Pemanah ni suka, benar-benar nak dimati. Cukup. Raja pun ikut. Jadi tarik busur panah, semua tengah menyaksikan ni, dia nak dihukum bunuh. Dibaca kuat-kuat, Bismillahirrabbilghulam. Tarik busur panah, tepat kena dekat jantung, meninggal dia dekat situ. Tapi orang ramai menyaksikan dengan izin Allah. Semua sepakat menyatakan pada masa itu, amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Masuk Islam semuanya. Raja jadi macam marah. Apa dia buat? Apa jadi ini? Aku nak hukum bunuh dia ni, lain pula jadinya. Tolong gali parit, nyalakan api di dalamnya. Ni ashabul ukhdud. Siapa-siapa nak kekal pada agama, campak dalam api. Campak, dibakar hidup-hidup dalam api. Sehingga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala sebut dalam syair beliau, ada 10 orang bayi yang boleh bercakap. Dan bayi yang ke-10 disebut dalam syair itu. Ada satu orang ibu yang sedang menggendongkan anak. Dia teragak-agak nak terjun tak terjun. Dengan izin Allah, bayinya bercakap. Pada masa itu, hai ibu, kita berada di pihak yang betul. Terjunlah. InsyaAllah kita akan dapat keselamatan dari Allah. Dan dia terjun pada masa itu. Dan dibakar hidup-hidup dalam parit api itu disebut dengan ashabul ukhdud. Raja yang zalim ini sampai dia tak boleh terima rakyat dia beriman hanya kerana satu orang. Ashabul ukhdud ni orang-orang beriman semuanya dibakar hidup-hidup pada masa itu.
Kita akan melihat kezaliman, kata Al-Habib Ali Zainal Abidin, di akhir zaman kita akan melihat kezaliman umat-umat terdahulu akan dihimpunkan di akhir zaman dan akan menjadi berganda-ganda dengan tahap kezaliman yang ada. Sebab itu disebut qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Orang ramai menyaksikan seorang demi seorang, tapi tak ada seorang pun yang takut. Semuanya masuk ke dalam hari itu. Sebab pada masa itu imannya mengatasi daripada yang lain-lain. Itu hebatnya iman orang-orang terdahulu. Apabila diuji dengan keadaan sedemikian, mereka masih kekal utuh. Walaupun kita berada di zaman Yazid yang iman kita kadang naik, iman kita kadang turun. Tapi sebagai penutupnya, pada pagi ini kita sampai ayat ke-11. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam Lataif al-Ma'arif fi Mawasim al-Wadhaif, beliau sebut kaedah, apabila kita melakukan ketaatan dan lahirnya ketaatan, maka itu asbab Allah terima amalan kita. Tapi kalau kita buat satu ketaatan melahirkan kemungkaran dan kemaksiatan, maka itu akan melahirkan Allah tolak amalan kita sebenarnya. Jadi kita akan fikir nextnya apa? Ni kita datang kelas, ambil pahala, semua rumput yang ada batu-batu ayah ibu bergerak keluar daripada rumah tadi, semua dah mendoakan istighfar pada semua sampai selesai. So selepas ni apa? So apabila kita memikirkan selepas satu ketaatan kita buat satu kebaikan, mudah-mudahan di situ kita akan fikir Allah terima amalan kita. Dan kita akan berhati-hati tak nak buat kemungkaran. Bimbang nanti ketaatan tu tak memberikan hasil, bahkan Allah tolak amalan kita. Ini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali punya formula macam mana ketaatan melahirkan ketaatan, bukan ketaatan melahirkan kemaksiatan dan kemungkaran. Itu akan memberi natijah macam mana kita husnuzan kita kepada Allah, menyimpan harapan kepada Allah untuk mendapatkan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberkati apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Dan dalam keadaan sekarang ini, kita doa yang terbaik untuk negeri dan negara kita dan siapa sahaja yang terlibat dalam berada di barisan kepimpinan. Kalau kita doa yang baik, insya-Allah kita dapatlah kebaikan. Tapi kalau kita doa yang buruk untuk pemimpin-pemimpin kita, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar tulis surat kepada masyarakat, aku nak ganti Umar mengganti aku. Kata Sayyidina Abu Bakar, dalam surat tu Sayyidina Abu Bakar tulis, doakan kebaikan kepada Umar, kamu akan dapat manfaat kebaikannya. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kau doakan keburukan pada Umar, dia memimpin, engkau di bawah, engkau akan dapat apa keburukan yang dia dapat. Doakan kebaikan siapa sahaja yang berada di atas dalam keadaan diberikan tanggungjawab, dan kemudian kita pun ada tanggungjawab kita sendiri supaya pada akhirnya dapat manfaat kebaikan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين